Doktor pernah cakap kat aku, sendi dalam lutut aku dah mula haus. Mula-mula aku ingat normal biasalah, umur makin naik, badan sakit-sakit. Tapi satu hari, masa aku nak bangun dari kerusi, lutut aku rasa macam nak tercabut. Tercucuk, tegang, kaki berat sampai bergetar nak berdiri. Aku pergi klinik buat x-ray. Bila doktor tunjuk result, dia cakap, rawan lutut awak makin nipis. Ni bukan sakit biasa. Kalau tak jaga sekarang, takut nanti rukuk pun tak boleh. Masa tu aku terkedu. Aku teringat balik berapa kali aku biar lutut sakit tanpa ikhtiar. Sapu minyak, makan ubat tahan sakit lega sekejap, tapi sakit datang balik lagi kuat. Aku mula nekat cari jalan. Aku buat senaman ringan, pusing lutut, cuba berjalan pagi-pagi. Dan masa tu, aku jumpa jus Lennox. Aku baca dulu dalam dia ada tulang gunung, kunyit dan halba. Tulang gunung bantu pelinciran and kuatkan rawan sendi. Kunyit kurangkan radang and bengkak. Halba lancarkan darah and kurangkan tegang. Aku mula amal. 1 sachet pagi, 1 sachet malam. Rasanya tak pahit, tak panas, tapi badan rasa selesa. Minggu pertama, lutut aku dah mula ringan bila bangun. Minggu kedua, solat pun makin stabil. Masuk minggu ketiga, aku boleh buat kerja rumah tanpa perlu pegang meja nak berdiri. Suami tengok perubahan ni pun terkejut. Dia tanya, awak makan apa? Nampak makin kuat. Aku cuma senyum, tapi dalam hati aku bersyukur. Sebab kalau aku terus biar, mungkin sekarang aku dah tak mampu bergerak macam dulu. Kalau korang pun tengah rasa lutut makin tegang, nak bangun kena pegang dinding, jangan tunggu sampai sendi betul-betul rosak. Mulakan ikhtiar sekarang. Aku pilih jus Lennox dan itu jadi titik perubahan aku.